Assalamualaikum semua, selamat datang ke siri F2L Susah Jadi Senang, part yang kedua, di mana kita akan mencari solusi-solusi yang lebih mudah untuk selesaikan kes-kes yang susah. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok kes yang pertama ni. Kalau anda nampak kes yang pertama ni, dia ada dua kat bahagian kiri macam ni dan dia punya slot dekat bahagian kanan. Untuk yang ini ada dua cara anda boleh buat. Cara yang biasa kita tengok adalah kita akan pisahkan dua ni dulu. Kita akan biasanya akan buat macam ni. U prime R, U prime, R prime. Kemudian gerakan tersebut akan set up dua macam ni. Dan lepas tu kita akan buat U2 prime, pusing kat sini dan masukkan. Tapi ada lagi satu cara anda boleh buat di mana tidak menggunakan cube rotation, iaitu dia bermula seperti ini. Kita akan mulakan dengan gerakan M prime, U, R, U prime. Kemudian kita akan turunkan white R prime untuk setting macam ni dan U prime R U R prime. Saya tunjuk lagi sekali. M prime U R U prime white R prime. Dah setting macam ni, U prime R U R prime. Jadi kalau laju-laju dia jadi macam ni. Macam ni. Kes yang sama juga, tapi macam mana pula kalau slot dekat belah kiri tapi dia punya pair dekat belah kanan. Cara ni kita akan menggunakan gerakan yang sama juga. Kita akan mulakan dengan M prime. Cuma kita akan buat kes ni secara mirror lah. Di mana kita akan buat M prime dan U prime, L prime, U, white L dan U, L prime, U prime, L. Kalau laju-laju kita buat macam ni. Macam ni. Sekarang saya akan tunjukkan gerakan yang hampir sama, tapi untuk selesaikan kes yang lain pula. Kes ni di mana satu corner dia macam ni dekat tepi ni, kemudian satu edge dekat sini. Edge ni kita nampak dia tak orientasi dengan betul lah, dia terbalik. Untuk kes ni, cara kebiasaannya orang akan buat macam ni. Tolak yang ni ke belakang dan dia akan keluarkan edge ni. Lepas dah dapat macam ni, dia akan pusing dan masukkan. Cara yang tadi lebih straightforward, tapi ada satu lagi cara yang mungkin akan kurangkan rotasi anda. Dan kita akan gunakan dengan M juga. Gerakan ada M dan M prime. Gerakan dia macam ni. M prime, U, R, U prime, white R prime. Dia akan set up macam ni dan kita akan boleh masukkan seperti biasa. R, U prime, R prime. Kalau laju-laju dia jadi macam ni lah. Kes ni sangat-sangat membantu lagi-lagi daripada angle macam ni. Angle macam ni kebiasaannya orang akan buat macam ni. Bawa ke belakang, keluarkan edge, pergi dekat sini dan masukkan di belakang. Tapi kalau kita tak nak buat rotation, kita boleh buat macam ni. Gerakan yang sama, cuma dia adalah mirror kepada kes yang tadi, iaitu kita akan start dengan M prime, U prime, L prime, U dan white L. Dia akan set up macam ni dan lepas tu baru kita masukkan. Dan kalau laju-laju dia akan jadi macam ni lah. Macam ni lah. Seterusnya, kes ni saya dah ajar dekat part 1, tapi saya hanya tunjuk angle daripada hadapan dan juga angle daripada belakang. Hari ni saya nak tunjuk angle daripada tepi pula, macam mana kita nak buat untuk kes macam ni. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini adalah gerakan ni macam ni. F, U2 prime, R, U, R prime. Dia akan set up macam ni dan U, F prime. Seterusnya saya nak tunjuk macam mana kalau corner dia dekat atas tapi edge dia berada di slot sebelah dia. Kalau dalam kes macam ni ada dua cara kita boleh buat. Satu cara yang biasa orang guna adalah dia akan buat F, U prime dan F prime. Dia akan set up macam ni. Kemudian dia akan masukkan U, R, U prime, R prime. Tapi ada lagi satu cara yang anda boleh cuba guna kalau dia sesuai dengan anda. Cara dia sebenarnya lagi singkat, iaitu dengan gerakan macam ni. R prime, white U prime, R prime, white U, R.
Nampak tak? Sangat pendek. Dan kalau laju-laju, kita akan buat dia macam ni. Pastikan kita akan pegang dia macam ni. Kemudian kita akan tolak guna jari manis. Dan tolak atas. Macam itulah. Tapi macam mana pula kalau edge yang dekat sebelah tu, dia bukan terbalik macam tadi. Tapi orange dia macam ni kan. Warna depan ni sama dengan warna edge dekat bahagian hadapan ni. Kalau yang ni kita akan buat daripada angle macam ni untuk masuk dekat belakang. Apa yang kita boleh buat adalah R, U, R2 prime. Bila dah masuk macam ni, U prime dan R. Jadi yang ni adalah sangat-sangat laju lah. Kalau laju-laju kita buat, dia akan jadi macam ni. Macam ni. Sekarang saya nak tunjuk case ni nampak macam sama dengan beginner method. Tapi kalau kita nak buat teknik beginner method, mungkin akan ambil masa. Kita kena tolak ke tepi, keluarkan balik, pusing sini pula dan masukkan. Dia ada banyak rotation lah. Kena pusing sini, patah balik, pusing sini pula. Dan ini sebenarnya adalah case yang sama yang Patrick Pons dapat. Waktu dia dapat world record 4.69 saat, dia ada buat gerakan macam ni juga. Dan cara dia selesaikan case ni adalah dengan U prime, F prime, R, U, R prime. Bila dah masuk macam ni, dia akan masukkan yang ni balik. U prime, R prime, F, R. Gerakan tadi nampak macam panjang, tapi sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita execute. Sebab kalau laju-laju boleh jadi macam ni. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kalau edge ni nak masuk dekat belakang pula. Yang ni ada dua cara. Kalau saya tengok dekat atas ni ada warna kuning macam ni kan. Untuk saya control edge dia supaya bila saya habis F2L ni terus dapat cross dekat atas. Apa yang saya akan buat adalah R, U, R, U, R, U prime, R prime, U prime, R prime. Dan dia akan masuk macam ni. Jadi lagi sekali saya akan tunjuk. Gerakan dia R, U, R, U, R, U prime, R prime, U prime, R prime. Dan akan dapatlah cross dah siap dekat atas ni. Untuk case yang sama di mana edge ni kena masuk dekat belakang macam ni. Tapi kalau dekat sini kita tengok tak ada edge warna kuning yang dah oriented sepenuhnya. Cuma ada satu saja kat sini. Jadi saya boleh buat gerakan yang lain yang lebih laju. Anda boleh pilih mana anda rasa yang lebih laju. Yang tadi ke ataupun yang ni. Kalau yang ni gerakan dia macam ni. F, R2, U, R, U prime, R2 prime, F prime. Sekarang ni saya nak tunjuk case yang agak susah untuk dilihat. Tapi case ni boleh juga menjadi penyelamat kalau tiba-tiba anda dapat. Sebab untuk selesaikan dia kalau secara biasa memang agak susah. Tapi cara dia sebenarnya sangat mudah. Iaitu di mana edge ni kena masuk dekat bahagian belakang ni. Yang ni anda tengok kan cara untuk kenal dia. Yang depan ni warna biru, iaitu bertentangan dengan hijau. Dan kita tahu kalau kita pusing dua kali, dia akan selari macam ni kat belakang. Jadi untuk case ni apa yang kita boleh buat adalah R2, white U, R2 prime, white U prime, R2. Dia akan masuk kat belakang lah. Dan dia juga adalah sangat pantas untuk kita pusing. Macam ni kalau kita buat laju-laju. Dah masuk dah. Laju. Tapi macam mana pula kalau warna dekat hadapan ni warna merah. Ataupun cara yang kita boleh tengok adalah warna merah ni dia sama dengan permukaan kiri ni. Dan kalau kita pusing dua kali macam ni kita nampak dia masuk tapi dengan orientasi yang salah. Cara untuk masukkan ini dekat belakang pun sangat-sangat mudah, iaitu kita buat R, white U. Kemudian kita akan masukkan ni dekat sini. R prime, U prime, R, white U prime dan R prime. Jadi kalau laju-laju dia akan jadi macam ni. Macam ni.
Jadi itu saja untuk part kedua. Nantikan untuk part ketiga pula. Part kedua ni banyak sikit saya bagi. Saya harap anda semua lebih seronok lagi. Semoga dapat membantu anda mencari penyelesaian yang lebih mudah untuk kes-kes yang anda rasa susah. Itu saja. Assalamualaikum.